We will die, but we will never accept humiliation. And we stand our ground here. We are not afraid of bombings, missiles, or anything else. We are defending our land, Iran. And I'm saying it now. You hit us. We'll hit you back, again and again, until you understand this is Iran, the land of lions. Land. We are waiting because our fighters are brave. And not only will they crush Israel, that's nothing. They'll also put America in its place. And God willing, we will erase Israel from the Middle East. Selamat datang semua. Hari ini, kita nak kupas bahan-bahan menarik yang anda kongsikan. Ia cerita pasal satu kesilapan strategik besar oleh Israel. Kita tahu kan, Israel ni terkenal dengan ketenteraan yang cekap. Betul tu. Tapi kali ni, kita tengok macam mana mereka dikatakan tersalah kira kekuatan Iran. Ini merujuk kepada konflik pada Jun 2025 yang sumber panggil Operasi Rising Lion. Ya, bahan-bahan analisis dan akademik ni memang tunjuk ke arah tu. Ada gabungan kegagalan risikan, keyakinan yang agak melampau dan akibat yang tak dijangka pun. Jadi tujuan kita hari ini nak fahamlah ya, kenapa dan macam mana kesilapan ni boleh jadi berdasarkan pandangan penganalisis dalam sumber-sumber ni. Tepat sekali. Kita cuba faham perspektif mereka. Okey, jom kita bongkar lapisan pertama. Sumber ni cakap Operasi Rising Lion tu dirancang sebagai serangan pantas. Betul ke? Macam nak lumpuhkan kepimpinan dan program nuklear Iran cepat-cepat? Ya, itulah gambarannya dalam perancangan. Macam satu knock-out punch. Tapi, realitinya jauh beza. Beza macam mana tu? Fantasi serangan pantas penamat ni, ia tak jadi kenyataan. Laporan dalam sumber kata, Iran bukan saja dapat serap serangan awal tu. Oh, mereka tahan? Ya, mereka tahan. Lepas tu, mereka balas balik dengan serangan peluru berpandu yang agak signifikan. Serius? Ada kesan teruk ke? Ada disebut korban jiwa di pihak Israel. Satu sumber kata 4 orang di Beersheba, satu lagi sebut 14 orang dekat kawasan Tel Aviv dan Jerusalem. Jauh beza tu antara rancangan dengan hasil. Kenapa agaknya jadi macam tu? Nasib buruk saja ke atau ada sebab lain yang sumber ni bincangkan? Penganalisis dalam bahan ni kaitkan dengan apa yang mereka panggil penyakit kemenangan atau victory disease. Penyakit kemenangan? Macam mana tu? Dia macam bukan setakat yakin tapi terlalu yakin. Keyakinan melampau ni datang dari kejayaan lepas. Contohnya, kejayaan lawan Hamas dan Hezbollah tahun 2024 ada disebut. Jadi kejayaan lepas tu buat mereka rasa terlalu hebat? Lebih kurang macam itulah. Ia membutakan perancang daripada tengok realiti semasa, keupayaan sebenar Iran, daya tahan Iran, mereka macam terperangkap dengan logik kejayaan lama. Menarik. Dan keyakinan melampau ni, ia ada kaitan dengan cara mereka nilai risikan juga ke? Ini bawa kita ke kesilapan kedua, perangkap risikan dan pandang rendah keupayaan Iran. Betul. Sumber kata Israel ada rangkaian risikan yang luas di Iran. Anggaran dalam 30 ke 40 sel perisik. Tapi, macam mana masih boleh salah tafsir? Ini poin yang menarik. Satu perkara ialah kumpul data. Satu perkara lagi ialah buat penilaian strategik yang betul dari data tu. Maksudnya? Sumber ni kata, walaupun maklumat mungkin banyak, risikan Israel gagal nilai daya tahan strategik Iran. Bukan sekadar berapa banyak senjata Iran ada. Tapi, kemampuan Iran untuk terima serangan hebat, kekalkan arahan dan terus lawan walaupun rugi. Kemampuan masyarakat dia, sistem dia untuk bertahan. Itu yang mungkin terlepas pandang. termasuklah pandang rendah aset tentera spesifik mereka, macam peluru berpandu, drone. Tepat sekali. Peluru berpandu Iran contohnya, sumber anggarkan ada dalam 1,000 hingga 2,000 buah. Lagi penting, jenis dia. Ada MRBM macam Khaibar Shekan, Fatah 1 yang dikatakan hypersonic. Hypersonic maknanya laju sangat dan susah nak pintas? Ya, direka macam tu. Satu sumber sebut lebih 100 peluru berpandu dilancarkan masa serangan balas tu. Drone pun sama. Mereka ada banyak, boleh buat serangan tepu. Serangan tepu tu macam mana? Dia banjiri pertahanan udara musuh dengan jumlah drone yang sangat banyak serentak. Susah nak tangkis semua. Dan ada juga disebut perbezaan penilaian antara AS dan Israel pasal program nuklear Iran sebelum konflik tu.
Jadi, salah baca pasal keupayaan Iran ni ditambah lagi dengan satu lagi andaian salah. Ilusi yang lawan Iran sama macam lawan proksi dia dan keyakinan pada sokongan AS. Macam mana pengalaman dengan Hezbollah atau Hamas tu boleh pengaruh persepsi ni? Hujah dia macam ni, bila selalu menang lawan proksi, mungkin rasa yakin yang palsu. Rasa macam pusat dia Iran sendiri pun senang nak diuruskan. Terjun bagi sokongan penuh kalau keadaan jadi teruk untuk Israel. Oh, mereka anggap macam tu je ke? Nampaknya itu andaian kritikalnya. Dan apa jadi bila andaian tu tak jadi kenyataan menurut analisis ni? Akibatnya besar. Sumber kata, AS akhirnya terpaksa campur tangan juga. Lancarkan serangan ke atas tapak nuklear Iran macam Fordo yang dalam gunung tu. Natanz, Isfahan. Jadi konflik tu jadi lagi besar lah. Ya. Ia tukarkan konflik Israel-Iran jadi konflik AS-Iran secara efektif. Dan ia tunjukkan betapa strategi Israel bergantung pada payung keselamatan AS. Sumber ada sebut juga pasal sentimen dalam AS sendiri, macam Mega yang tak nak perang baru. Benda tu tambah rumit lagi. Dan Iran pula. Iran balas bukan saja pada Israel, tapi juga pada pangkalan AS, contohnya Al-Udeid di Qatar. Jadi, bila kita sambungkan semua ni, apa rumusan besarnya dari sumber-sumber ni? Macam bukan satu sebab je, tapi banyak faktor berkait. Memang. Intipatinya ialah gabungan beberapa perkara. Hubris strategik, keangkuhan dari kejayaan lepas. Lepas tu, kegagalan risikan, nilai daya tahan dan keupayaan sebenar Iran, terutama peluru berpandu dan drone. Dan andaian pasal sokongan AS tu. Ya, salah perhitungan fatal pasal jamilan sokongan sekutu utama. Macam cukai kemenangan, orang kata. Kejayaan lepas cipta titik buta. Kesannya, menurut sumber, memang jejaskan reputasi pertahanan Israel dan tingkatkan ketidakstabilan serantau. Mendadak. Pengajaran dia nampaknya lebih luas dari kes ni saja kan? Pasal bahaya terlalu yakin. Pentingnya nilai ancaman secara realistik dalam dunia geopolitik yang sentiasa berubah ni. Konflik boleh merebak cepat. Betul. Sangat relevan. Dan ia bawa kita ke satu pemikiran akhir untuk anda fikirkan. Ada satu petikan menarik dari sumber. Pegawai Pentagon kata secara tak rasmi. Apa dia kata? Dia kata, Israel terlalu sibuk fikir cara nak serang Iran sampai lupa nak fikir apa jadi bila Iran serang balas. Ayat yang agak mendalam tu. Kan? Jadi berdasarkan apa yang kita bincangkan dari sumber ni semua, apa agaknya pengajaran paling penting bagi anda? Tentang risiko buat keputusan strategik, tak kisahlah politik ke, bisnes ke, hidup ke, berdasarkan keyakinan melampau atau maklumat tak cukup dalam dunia yang tak menentu ni. Sesuatu untuk kita sama-sama fikirkan.